Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barisan pimpinan masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadiran Allah pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita mengisi ruang di antara selepas subuh hingga ke syuruk ini dalam majlis ilmu, iaitu dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua terus diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat kelapangan, juga diberikan kita nikmat kesihatan, diberikan kita kesungguhan, kekhusyukan dalam kita melakukan ibadah kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terus berikan kita istiqamah dalam mengerjakan amal-amal salih hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam firman-Nya lain Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua dalil Al-Quran ini jelas menunjukkan kepada kita apakah tujuan dan matlamat penghidupan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini. Maka mudah-mudahan Allah terus berikan kita taufik dan hidayah, Allah terus berikan kita keredaan, Allah terus berikan kita keberkatan dalam penghidupan, dan mudah-mudahan kita semua ini tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, tahniah kepada tuan-tuan kerana masih lagi hadir mengimarahkan masjid ini dengan solat berjamaah, dengan majlis ilmu, bacaan zikir, bacaan Al-Quran, selawat, iktikaf dan sebagainya. Semoga kita semua ini tergolong dalam golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah." Hanya sahaja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhirat. Mereka mengerjakan salat serta menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Danian i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnata lillahi ta'ala. Semoga majlis ilmu ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya, dan duduk kita ini juga mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Kita sambung kembali pengajian kita, masih dalam bab memohon diri daripada seorang sahabat, memberi pesanan kepadanya semasa hendak berpisah kerana bermusafir dan lain-lain, serta mendoakan kebaikan untuknya dan meminta ia mendoakan kita kembali. Ini masih berkaitan dengan orang-orang yang bermusafir. Ya, kita doakan mereka, dan mereka juga mendoakan orang yang ditinggalkan. Hadis seterusnya berkaitan dengan bab ini. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran
idnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqulu astaudi'u Allah dinak wa amanaka wa khawatima amalika, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Daripada Salim bin Abdullah bin Amr bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata kepada seorang lelaki. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata kepada seorang lelaki yang hendak bermusafir, marilah dekat, semoga aku dapat memberikan suatu nasihat. Maknanya orang yang nak bermusafir tadi diajak dekat sini, mari sini. Kenapa? Sebab dia nak memberikan sesuatu nasihat. Ini maknanya tuan-tuan, kalau seseorang tadi hendak bermusafir di tempat yang baik, tempat yang mulia, ya, tempat yang memberi manfaat, maka disunatkan untuk kita memberi pesanan kepada mereka. Kami hendak bermusafir dengan bersabda, ya, aku serahkan kepada Allah dalam urusan agama dan kamu semua adalah bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan. Ya, apa pesanannya? Iaitu, ya, aku serahkan kepada Allah dalam urusan agama dan kamu semua adalah bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan. Maksud dalam kita bermusafir, maka kita kena jaga agama kita, kita kena jaga amalan-amalan kita, kita kena jaga tingkah laku kita, ya, supaya pemusafiran itu yang baik dan pemusafiran itu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan kamu semua akan diperhitungkan oleh Allah. Apa nasihatnya? Iaitu, ya, serahkan kepada Allah dengan urusan agama, ya, kemudian kamu semua adalah bertanggungjawab terhadap apa yang diamanahkan dan segala amalan kamu semua ini akan diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Tuan-tuan, bila mana kita bermusafir, ya, kita jauh daripada keluarga, jauh daripada ibu bapa, jauh daripada masyarakat kampung kita. Maka orang tidak kenali kita. Dalam orang tidak kenali kita, jangan kita sesekali melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ya, di tempat kita mungkin kita malu atau segan untuk melakukan kerana orang kenal, tetapi bila di luar sana orang tak kenal kita, maka kita melakukan sesuatu yang buruk dan menyebabkan, tuan-tuan, agama kita tercemar. Maka sebab itulah dinasihatkan supaya, ya, kita ini menjaga urusan agama, bahkan semua apa yang kita lakukan ini, dekat atau jauh, orang kenal atau tidak, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis berkaitan dengan bab ini. Wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi sahabi radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuwaddi'al jaysha qala astaudi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Daripada Abdullah bin Yazid Khatmi sahabi radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin memberi ucapan selamat kepada sepasukan tentera, baginda bersabda, aku serahkan kamu semua kepada Allah dalam hal-hal keagamaan kamu, amanah kamu dan kesudahan amalan kamu. Ini ucapan dan nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tentera yang hendak berjihad. Apa yang Nabi ungkapkan, apa yang Nabi sebutkan, iaitu pertama, Nabi menyatakan, aku serahkan kamu semua kepada Allah dalam hal-hal keagamaan kamu. Maknanya bertawakan. Orang yang berjihad ini, tuan-tuan, dia tak tentu lagi dia boleh pulang atau tidak.
orang berjihad ini tuan-tuan, dia serahkan semua jiwa dan raganya atas agama dan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi mendoakan amanah untuk mereka. Mereka keluar ini untuk berjihad, adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Islam itu terus gemilang, untuk menjadikan Islam itu agama yang kuat. Bukan untuk mereka ini melakukan kekerasan, tetapi tuan-tuan, untuk mempertahankan, untuk menunjukkan bahawa Islam ini agama yang sempurna. Juga Nabi menyatakan bahawa kesudahan amalan kamu dan juga kesudahan, dan mudah-mudahan kesudahan amalan itu amalan yang mulia. Maka disunatkan bagi pemerintah mengucapkan selamat jalan kepada tentera dan berwasiat dengan kata-kata seperti dalam hadis ini untuk memelihara agama yang mereka berperang kerananya, di samping mengharapkan kesudahan yang baik untuk mereka. Pertama, untuk memelihara agama, berjihad tadi untuk meninggikan lagi darjat agama kita. Juga memohon supaya kesudahan tadi kesudahan yang baik. Maka Rasulullah SAW sangat-sangat mengambil berat akan kemaslahatan umatnya, baik di peringkat tinggi ataupun rendah. Maka pasukan keselamatan seperti tentera, polis dan sebagainya merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mempertahankan agama. Pertama, mempertahankan agama, bangsa dan negara. Bahkan oleh itu mereka hendaklah berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Maknanya walaupun mereka ini bertanggungjawab untuk mempertahankan negara, tetapi juga mereka ini bertanggungjawab untuk mempertahankan negara dan bangsa. Jangan sampai tuan-tuan, pihak yang berwajib ini direndah-rendahkan. Jangan sampai pihak yang berwajib ini tuan-tuan menjadi satu pasukan atau satu organisasi yang tidak diberi nilai tinggi oleh masyarakat. Hari ini kita lihat adanya sesetengah masyarakat tadi tidak menilai atau tidak memberikan sokongan penuh kepada pihak-pihak yang berkuasa. Lebih-lebih lagi untuk membanteras jenayah, membanteras kemungkaran. Bila mana berlakunya sedemikian, maka pihak yang membanteras itu dipersalahkan. Maka tuan-tuan, maknanya mereka ini bertanggungjawab atas apa yang mereka kerjakan. Seterusnya hadis berkaitan dengan bab ini. Wa an Anasin qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni faqala zawwadaka Allahu taqwa qala zidni qala wa ghafara zambaka qala zidni qala wa yassara lakal khaira haitsuma kunta rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis berkaitan dengan seorang lelaki datang menemui Nabi untuk bermusafir. Maka bila nak bermusafir ni, dia mohon doa kepada Nabi SAW. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku hendak pergi bermusafir wahai Rasulullah, inni uridu safaran, berilah nasihat sebagai bekalanku. Maka dia menyatakan pada Nabi, beri nasihat sebagai bekalannya sepanjang ia bermusafir. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, semoga Allah memberi kekuatan iman kepada kamu. Zawwadakallahu taqwa. Apa doa Nabi yang pertama? Iaitu semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada orang yang hendak bermusafir tadi. Itu yang saya sebut tadi tuan-tuan. Dalam kita bermusafir, orang tidak mengenali kita, orang tak tahu siapa kita, maka kita kena
kena jaga diri tadi sebagaimana kita menjaga diri kita dan agama kita di tempat kita. Sebab itulah ya, pesan Nabi kepada sahabat ini supaya ya, sahabat ini menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki itu berkata lagi, tambahkanlah doa untukku lagi ya Rasulullah. Dia kata, qala zidni, tambahkan lagi lah doa untukku. Lalu Nabi SAW mendoakan lagi, wa ghafara zambaka, mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepadamu. Pertama tadi dia minta doa, maka Nabi doakan supaya ia mendapat kekuatan iman. Kemudian dia minta lagi Nabi untuk mendoakannya. Apa yang Nabi doakan, iaitu mudah-mudahan diberi keampunan kepada orang yang hendak bermusafir tadi. Qala zidni, maka dia kata, lelaki tersebut pun berkata, tambahkan lagi doa untukku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mendoakan, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Baginda pun bersabda, semoga Allah memberi kemudahan kepadamu dan kamu mendapat kebaikan di mana sahaja kamu berada. Maka 3 doa ini yang Nabi bacakan, yang Nabi sebutkan ini juga menjadi pengajaran kepada kita dan untuk kita beramal. Maksudnya kalaulah ada seseorang ahli keluarga, sahabat ya, atau rakan taulan kita atau penduduk orang kampung kita hendak bermusafir ya, dia minta doa kita, maka antara doa yang kita kena ungkapkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu ya, kuatkanlah iman kamu, antaranya. Kemudian mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kamu, dan antaranya ya, kemudian ya, moga-moga kamu mendapat kebaikan di mana sahaja kamu berada. Ini antara doa yang Nabi ya, bacakan kepada orang yang hendak bermusafir. Satu hadis ya, antara doa yang Nabi ajarkan ketika hendak bermusafir, antaranya ya, ketika mana daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika mana Nabi SAW menaiki tunggangannya untuk bermusafir, maka apa yang Nabi bacakan, ya, apa yang Nabi doakan, maknanya bila Nabi nak bermusafir, ini doa yang Nabi baca. Pertama ya, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi bertakbir 3 kali. Nabi bertakbir 3 kali. Kemudian Nabi membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa yang kita baca ini, yang kita amalkan, itu juga doa yang Nabi baca ketika hendak bermusafir. Tapi permulaan tu Nabi baca takbir 3 kali. Kemudian Nabi membaca doa tadi. Kemudian Nabi menyambung lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birri wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana haza wa tawi anna ba'dahu. Allahumma anta sahibi fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min waghasa'is safari wa kabatil munzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wa iza raja'a qala hunna wa zada fihinna. Maka antara maksud doa tadi iaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang menundukkan kenderaan ini untuk kami sedang kami sebelumnya tidak mampu mengawalnya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan kami dan perbuatan yang diridai. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jarak perjalanan ini. Ya Allah, Engkaulah penemanku dalam perjalanan ini
dan pengurus hartaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kepenatan dan perjalanan ini, dan dari pemandangan yang tidak baik, serta perkara-perkara buruk ke atas harta dan keluargaku. Dan apabila telah kembali pulang, maka ucapkanlah, kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, dan kepada Tuhan kami segala pujian. Riwayat Muslim. Ini antara doa yang Nabi bacakan ketika hendak bermusafir. Maka kalau biasa kita baca tadilah, subhanallazi sakhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu pun sudah memadai. Yang tadi, sambungan tadi panjang, kita tak hafal. Jadi kalaulah doa yang pendek tadi pun kita tak hafal, tuan-tuan, kita beli stiker. Ada stiker doa naik kenderaan, kita tampal dekat kereta kita. Setiap kali kita hendak bermusafir ke atau hendak keluar daripada rumah, maka bacalah doa itu. Mudah-mudahan tuan-tuan perjalanan kita itu selamat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara adab-adab seseorang itu hendak bermusafir, dalam Islam adanya adab-adab. Disebutkan secara ringkas dalam kitab Imam Nawawi melalui kitabnya Manasik Al-Hajj. Antaranya adab orang hendak bermusafir ini, yang pertama, berwasiat kepada keluarganya dan sahabatnya supaya bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang Nabi doakan tadi, iaitu zawadakallahu taqwa. Kemudian iaitu menulis hutang yang perlu dibayar dan dipersaksikannya. Ini kalau musafir lama lah, tuan-tuan, pergi haji ke contohnya, atau sambung belajar ke dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Iaitu bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini antara adab-adab. Kemudian memohon kemaafan daripada manusia. Memohon kemaafan. Biasanya kita adab-adab ini kita tunaikan ketika mana hendak mengerjakan fardu haji. Sebab satu musafiran yang mulia, kita melaksanakan rukun dalam Islam, maka kita perlukan doa-doa dan perlukan kita punya selesai semua urusan kita. Kemudian mohon kemaafan daripada manusia, menggunakan nafkah yang halal bila mana kita meninggalkan ahli keluarga kita, menjauhkan daripada meminta-minta. Tuan-tuan, menjauhi diri daripada meminta-minta. Kita nak musafir, tapi kita nak kita minta pada orang pula untuk tujuan musafir tadi, sebab mungkin bekalan tak ada dan sebagainya. Maka perkara ini perlu dijauhkan. Membetulkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah. Maknanya musafir tadi niat lillahi taala. Kemudian menjauhi sifat-sifat mazmumah, seperti riak, takabur dan lain-lain. Kemudian mencari sahabat yang baik di kalangan ahli taqwa dan ilmu. Maknanya sebagai musafir ni jangan seorang diri. Paling kurang adalah kawan untuk kita bergerak. Kemudian memperbanyakkan zikir dan istighfar. Bukan musafir tadi dengan kegembiraan, keserokan, tuan-tuan, sehingga kan mereka lalai. Sedangkan kita ni dalam perjalanan, kita tak tahu selamat atau tidak. Maka kita penuhi masa kita musafir tadi dengan kita ingin berzikir dan beristighfar. Berbanyakkan doa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Antara lain lagi membaca Al-Quran dan tadabbur maknanya. Menjaga solat 5 waktu secara berjamaah. Walaupun kita dalam keadaan musafir, boleh, tak ada masalah. Jangan kita musafir seminggu tak pergi masjid, tuan-tuan. Itu sebulan musafir, sebulan tak pergi surau dan masjid. Paling kurang kita pergilah tempat yang kita musafir tadi, kita lihat tempat orang lain, kita imarahkan tempat yang lain. Semoga ada manfaat kehadiran kita itu. Kemudian memberikan bantuan kepada sahabat ketika mana bermusafir, kekurangan dan apa yang diperlukan. Antara lain bermusyarat sebelum musafir dengan orang yang siqah dari segi agama dan pengalaman ilmunya. Ini biasanya amalan-amalan ini atau adab-adab ini dilakukan oleh jamaah tabligh biasanya. Bila nak mereka bermusafir untuk berdakwah,
ya, selama 40 hari ke 4 bulan ke, maka ini adat-adat yang mereka laksanakan. Seterusnya, ya, sunat bermusafir pada hari Khamis, kalau tidak pun pada hari Isnin, disunatkan pada awal pagi. Musafir ni sunat hari apa? Khamis atau Isnin. Maknanya hari lain pun boleh, tapi kalau kita dapat hari ini lebih baik. Kemudian sunat sebelum keluar bermusafir, solat 2 rakaat. Dibaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas selepas Al-Fatihah. Seterusnya membaca ayat kursi dan suratul Quraisy selepas salam. Ini antaranya iaitu kita ini melaksanakan solat musafir. Jarang tuan-tuan ni, kalau melainkan kita musafir jauh atau mengerjakan haji, kita lakukan. Kalau musafir biasa-biasa ni jarang kita buat. Tapi disunatkan untuk kita melakukannya. Kemudian tuan-tuan, sunat kepada musafir apabila selesai hajatnya supaya segera pulang ke rumahnya dan memberitahu tentang kepulangannya. Jangan kita singgah di mana-mana sedangkan ahli keluarganya menunggu pemusafirannya yang lama. Kemudian sunat, ya, menyambut orang bermusafir. Seterusnya sunat apabila seseorang sampai ke kampungnya, didahulukan datang ke masjid yang berhampiran dengan melakukan solat 2 rakaat sebagai niat solat kembali. Sampai saja tanah air, pergi masjid dulu, solat sunat kembali selepas bermusafir. Ini antaranya, tapi jarang kita buat, tapi itu antara sunat-sunatnya. Kemudian sunat melakukan jamuan yang dikenali sebagai naqiyah untuk menyambut orang bermusafir. Kalau pergi haji tu tuan-tuan, kadang-kadang orang buat nak pergi pun, ya, buat doa selamat, balik pun sama, itu pun tak ada masalah, ya, dua-dua boleh. Kemudian apa lagi, iaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ketika mana mereka ini bermusafir, dan antara lain iaitu saling menasihati di antara satu sama lain ketika mana mereka ini bermusafir. Itu antara adab-adab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, dalam kitab Manasik Al-Hajj bagi adab orang yang bermusafir. Maka pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi, pertama, Islam menyuruh umatnya meminta nasihat kepada orang yang lebih alim ketika hendak bermusafir supaya menjadi panduan dalam perjalanan. Kalau tak ada orang alim kita jumpa, maka minta nasihat ibu dan ayah kita, minta nasihat ahli keluarga kita, supaya apa tuan-tuan, kita ingat apa yang dikatakan. Kalau ibu dan ayah kita cakap, insya-Allah, ya, pastinya kita ingat. Kerana apa? Itulah orang yang paling kita percaya dan orang yang paling kita sayang, ya, waktu di dunia. Yang kedua, Islam menggalakkan umatnya supaya mendoakan kebaikan kepada saudaranya, khususnya ketika hendak bermusafir. Sebab tu amalan yang kita buat, ya, tuan-tuan, ya, kita baca doa selamat dan sebagainya, itu bagus. Kita jemput orang, kita bagi jamuan, ya, dan sebagainya. Maknanya kita tak tahu, mungkin doa-doa yang mereka aminkan ini termakbul, ya, atau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah permudahkan urusan kita. Ya, bukan sahaja urusan kita bermusafir, bahkan urusan kita pergi dan pulang pun dipermudahkan. Seterusnya, orang yang hendak bermusafir disuruh menasihati orang yang tinggal agar melaksanakan suruhan Allah dengan sebaiknya. Bukan sahaja tuan-tuan kita memberikan nasihat kepada orang yang bermusafir, bahkan orang yang hendak bermusafir itu juga, ya, disuruh untuk menasihati orang yang tinggal. Maknanya nasihat itu antara nasihat-nasihat yang baiklah, supaya dia menjaga rumah ini dengan sempurna, menjaga itu dan ini, apa-apalah, ya, perkara-perkara yang mendatangkan faedah sepeninggalan orang itu hendak bermusafir. Seterusnya, bab yang baru, iaitu bab memohon pilihan dan bermusyawarah. Bab memohon pilihan dan bermusyawarah. Untuk menjamin kesempurnaan hidup seseorang itu, hendaklah membuat pilihan dan perhatian dengan baik terhadap sesuatu perkara yang hendak dilakukan.
Di samping itu, ia hendaklah bermuafakat serta bermusyarat dari semasa ke semasa bagi menghasilkan sesuatu keputusan yang boleh memberi manfaat kepada dirinya sendiri, warga, bangsa dan negara. Ini pentingnya kita memilih dan pentingnya kita bermusyarat. Macam baru ni lah tuan-tuan, masjid kita bermusyarat dan kita telah memilih orang-orang yang layak untuk mentadbir masjid ini. Maka saya difahamkan Jumaat yang lalu pentadbiran baru Masjid Jamil Hasanah ini bermula tahun 2026. Maka sebelum mereka pilih tadi, mereka bermusyarat di antara semua penduduk yang memilih orang-orang yang boleh mampu untuk melakukan tanggungjawab satu amanah kepada kita. Bukan pilih suka-suka tuan-tuan. Maknanya kita memilih tadi atas apa kepakaran atau kemampuan orang yang dipilih. Dan bila mana kita dipilih, kita diberikan satu amanah dan tugas untuk melaksanakan. Tu amanah dan tugas itulah yang perlu kita pikul dengan sebaiknya. Maknanya pilihan dan mesyuarat ini sangat penting dalam sesuatu organisasi dan sesuatu masyarakat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, wa syawirhum fil amr, dan juga bermusyaratlah dengan mereka dalam urusan, iaitu peperangan dalam soal-soal keduniaan. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Syura ayat yang keempat, yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermusyarat sesama mereka. Maka dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan tentang musyarat ini, tentang pilihan ini, supaya apa yang kita musyaratkan, apa yang kita pilihkan ini, tuan-tuan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hadis berkaitan dengan bab ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Quran. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami cara-cara mengerjakan solat sunat istikharah dalam semua urusan, sebagaimana baginda mengajarkan kami surah-surah dalam Al-Quran. Jabir sebut Nabi ajar para sahabat ini cara mengerjakan solat sunat istikharah. Istikharah ni apa? Solat sunat untuk kita meminta panduan, meminta petunjuk daripada Allah atas keputusan, sesuatu keputusan. Maka Jabir kata, Nabi ajar kami ni, solat sunat ni seperti mana Nabi mengajar kami surah dalam Al-Quran. Maknanya satu persatu, secara detail. Yaqulu, baginda bersabda, Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi faridati thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inni kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري واجله فقدور لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ رواه Bukhari. Apabila seseorang kamu berhasrat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berhasrat untuk melakukan sesuatu,
perkara, maka hendaklah ia solat sunat istikharah 2 rakaat. Maknanya kita nak sesuatu perkara, istikharah ni biasanya benda yang baik lah, bukan benda yang tak baik. Benda yang baik, kita tak tahu pilihan mana yang baik untuk diri kita, maka kita mohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk dan isyarat. Maka doa yang Nabi ajarkan untuk kita membaca ketika mana kita solat istikharah, iaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub ma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Dapat doa ni kita tak hafal tuan-tuan, kita ni lah kita baca tengok pun tak apa. Kenapa? Sebab Jabir kata Nabi ajar doa ni sebagaimana Nabi ajar baca Quran, surah dalam Quran. Maknanya doa ni penting lah. Doa ni penting. Yang bermaksud, ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmu, dan aku meminta pertolongan dengan kuasa-Mu, dan aku memohon daripada limpah kurniaan-Mu yang agung, kerana Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau maha mengetahui. Ya Allah, jika Engkau ketahui bahawa perkara ini yang dihasrat atau dicadang itu baik untukku pada agamaku, pada kehidupanku dan kesudahan pekerjaanku, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk tempoh yang cepat atau lambat, maka takdirkanlah ianya berlaku untukku dan aku permudahkan bagiku. Kemudian berkatilah dia bagiku, dan jika Engkau ketahui bahawa perkara ini buruk bagiku pada agamaku, maka dan pada kehidupanku dan kerjaanku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tempoh yang cepat atau lambat, maka takdirkanlah dia daripada aku dan palingkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah untukku yang terbaik di mana saja, dan jadikanlah aku redha dengannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah dia menyebut hajatnya. Ini tuan-tuan. Ya, dalam hadis ni dia ajarkan kita solat istikharah, nak baca apa? Ni doa ni. Ya, doa ni kemudian kita lepas tu kita sebutlah hajat yang kita mahukan. Maka pengajaran daripada hadis ini, yang pertamanya, sesuatu urusan yang penting dalam kehidupan umat Islam hendaklah terlebih dahulu diputuskan melalui mesyuarat agar perkara tersebut mendapat keberkatan di dunia dan akhirat. Dalam perkara bersangkutan dengan hal persendirian, seseorang itu hendaklah berhati-hati mengambil keputusan. Kalau hal masyarakat, bermusyaratlah. Ya. Kalau hal tentang diri kita, maka berhati-hati mengambil keputusan. Dalam hal ini Rasulullah mengajar seseorang sembahyang istikharah untuk mendapat petunjuk dan pilihan yang tepat daripada Allah Ta'ala. Biasanya kalau istikharah ni antara amalan orang Melayu ni, antaranya apabila nak dijodohkan, maka istikharah baik atau tidak. Maknanya itu juga perkara yang dituntut lah. Ya, dan perkara-perkara yang lain pun juga begitu. Kalau kita tak tahu, kita nak bagaimana kita nak dapatkan keputusan ni, nak dapatkan apa yang terbaik, maka inilah kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang doa yang kita ungkapkan itu Allah permudahkan dan Allah berikan isyarat dan petunjuk. Sunat melakukan sembahyang istikharah sebelum melakukan sesuatu pekerjaan yang besar, seperti membeli rumah, berkahwin dengan orang yang berkenan, mengerjakan haji pada tahun ini dan sebagainya. Ini tuan-tuan.
Selepas solat disunatkan membaca doa yang diriwayatkan tadi, yang Nabi ajar tadi. Orang yang beriman menyerahkan segala urusannya kepada ilmu Allah dan qudratullah, kerana hanya Dia yang mengetahui, yang berkuasa, yang memiliki sifat kesempurnaan. Sebab tu dalam doa tadi, Engkaulah yang maha berkuasa, aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, Engkau maha mengetahui. Maknanya semua tu ya, kita letakkan ya, pengetahuan kekuasaan itu pada Allah yang kita tidak tahu dan kita lemah. Orang yang beriman menyerahkan segala urusan kepada Allah. Istikharah atau solat sunat istikharah adalah satu-satunya cara dalam Islam untuk memilih melakukan sesuatu pekerjaan. Cara-cara lain tidak terdapat dalam Islam, kerana dalam doa istikharah kita menyerahkan kepada Allah, mentakdirkan atau menentukan yang terbaik untuk kita, kerana hanya Dia mengetahui segalanya. Kemudian apa yang terdorong untuk kita melakukan, anggaplah itu yang terbaik untuk kita. Tidak ada di sana ya, menyampai atau sebagainya. Bila kita dah solat, kita dah doa, apa dorongan hati kita tu ya, ke arah mana? Tak semestinya mimpi je. Istiarah ditunggu mimpi sampai setahun tak muncul-muncul mimpi tu. Maka tuan-tuan, kita tak buat keputusan dah tak muncul mimpi. Bukan bermaksud bukan mimpi saja, bahkan hati kita itu cenderung atau mendorong ke mana. Maka itu juga adalah satu tanda atau isyarat yang Allah berikan kepada kita. Dengan syarat tadi tuan-tuan, kita dah solat sunat, kita dah doa padanya, maka kita tunggulah ya, dorongan hati kita itu ke arah mana. Zahir hadis ini menunjukkan doa istikharah dibaca selepas sembahyang, tetapi ulama fiqh telah membuat kesimpulan berdasarkan hadis-hadis yang lain harus berdoa dalam sembahyang, khususnya dalam sujud. Maknanya ya, boleh kita lakukan tadi selepas solat, dan boleh juga kita lakukan ya, di akhir sujud ya, pada rakaat yang terakhir. Kalau kita hafal tak apalah, kalau kita tak hafal tuan-tuan, kita lihatlah ya, baca doa tadi ya, selepas solat pun tidak ada masalah. Yang penting tuan-tuan, kita melakukan sesuatu ya, perkara yang kita tak tahu ya, tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, maka semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca pada pagi ini memberikan ilmu, pengetahuan kepada kita, dan dapat kita beramal atas apa yang kita pelajari dan kita ceritakan dan sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.